Demo tu kita rekod tahun 99 ke tahun 2000 macam tu lah. Rekod tu dekat Studio Atoy, Kuala Pilah. Okay. Berada. Tapi dia punya sound engineer power. Ni legend. Budak-budak Malaysia, budak-budak scene mesti tahu punya. Tom Bolok dengan Kuzai Bolok. Dia orang baru-baru nak belajar-belajar engineering sound tu, buat aku punya demo tu tau. Ingat apa? Kira tuan ni jadi bahan tikus makmal lah, uji kaji lah. Tikus makmal lah kan. Okay lah tu pengalaman untuk diorang, pengalaman untuk kita orang juga budak-budak Berapa lagu bang? Tu. Demo tu. Itu rekod live tu, semua masuk. Rekod tu track by track. Baik track. Drum satu, aku main gitar kat satu bilik ni. Gitu. Memang proper record Tapi diorang tak salah aku masuk tu masuk drum dulu. Itu rekod pakai apa bang? Pakai tape tu kan? Dah digital Masa lah. tu aku pun tak ingat lah pakai tape ke apa Tapi itu dah kan. analog lagi tadi. Masa tu aku release tu kaset lah. Masa tu release kaset. Ada simpan lagi bang. Ada, hari tu aku ada post kat Facebook. Ada. Sekarang ni aku tengah bagi kat Kuzai. Nak suruh Kuzai jadikan dia MP3. Master balik lah. Nanti bagi korang dengar macam mana baik, hasil dia zaman budak-budak umur belasan Okay, tahun. Ngam. Boleh ditunggu tu.